Tuan-puan, ini nasihat guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan Alhamdulillah tuan-puan, saya masih praktik nasihat ini sampai sekarang. Tuan-puan, bila pendapatan kita meningkat, tahan tuan-puan gaya hidup kita. Jangan sekali-kali gunakan peningkatan pendapatan itu untuk menambah komitmen hutang tuan-puan. Sebaliknya, ambil peluang terbaik itu tuan-puan untuk kita kukuhkan kewangan. Tambah tabungan tuan-puan dan tutup hutang kita secepat mungkin. Jom tuan-puan, kita ubah mindset kita. Kebanyakan pakar menyatakan kita hanya perlu delay gratification, iaitu lambatkan sikit penghargaan diri kita. InsyaAllah tuan-puan, setelah kita berjaya mengurus kewangan dengan lebih baik, kita punya kehidupan juga akan semakin baik tuan-puan. Nak mulakan tabungan tuan-puan dan miliki 1 dinar seperti ini, mudah saja tuan-puan. Kita hanya perlu mulakan langkah pertama dengan membuat pendaftaran secara tanpa charge dan belian emas RM100 yang pertama. Jom bermula tuan-puan. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.